Sesungguhnya sokongan, padu serta pengorbanan dan jasa khidmat bakti dari datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan amatlah saya pandang tinggi dan hargai. Tanpa sokongan dari anda semua, amatlah suka kiranya kami di APM Selangor untuk melaksanakan berbagai program dan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun 2025 ini. Dan seterusnya membolehkan APM Selangor mengurang langkah yang lebih jauh bagi memenuhi asa kita untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Saya berdoa agar warga APM di Selangor terus istiqamah dan konsisten dalam melaksanakan dasar dan rancangan yang telah dirancang oleh pihak pengurusan tertinggi sama ada di peringkat pusat dan negeri bagi menyebarluaskan tentang penugasan dan kefungsian bagi memartabatkan APM pada tahun-tahun yang mendatang. Berada dalam APM perlu memahami bahawa bakti kita bukan sekadar tugas tetapi juga satu amanah, ya? Dan juga kalau dalam Islam tugas-tugas kita juga adalah satu ibadah, ya? Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada seluruh warga APM Negeri Selangor atas pencapaian sepanjang tahun 2024 yang lalu dengan semangat kerja berpasukan dan harus terus dipupuk dari peringkat pegawai tetap, pegawai pasukan, pegawai kehormat dan bersekutu hinggalah ke peringkat anggota pasukan yang menjadi tulang belakang organisasi kita, ya? Berbudi kepada masyarakat, pertahanan awam terus berjasa bersama bersatu eratkan tekad demi rakyat dan negara tercinta.